korang pernah kena macam ni tak? Panggil technician sebab aircon tak sejuk. Okey, belum apa-apa lagi dia dah kata dekat korang, bang, gas aircon ni dah habis bang. Kena top up RM80 je bang. Okey, nanti dulu, jangan bayar lagi. Okey, hari ni aku nak bongkar satu rahsia besar yang mungkin akan membuatkan sesetengah orang marah. Okey, gas aircon sebenarnya takkan habis. Okey, takkan pernah habis. Kalau korang nak tahu kenapa, tonton video ni sampai habis. Okey, korang kena fahamkan satu benda ni dulu. Okey, sistem aircon rumah kita ni adalah sistem tertutup atau orang panggil closed system. Okey, ni bahasa technician lah. Okey, gas tu pusing dalam pipe tembaga yang sama saja bertahun-tahun. Okey, dia tak pergi mana-mana pun. Okey, aku nak tanya korang lah. Okey, peti sejuk kat dapur tu pernah tak korang panggil datang top up gas setiap tahun? Tak pernah kan? Betul tak? Okey, padahal cara kerja peti sejuk dengan aircon tu lebih kurang sama je. Okey, gas aircon bukan macam minyak petrol yang kena isi bila dah habis. Okey, bila korang dah habis guna, korang kena isi. Dia bukan macam tu. Okey, kalau sistem tu cantik, okey, 10 tahun pun takkan gas tu takkan berkurang punya. Jadi, kalau gas aircon korang betul-betul berkurang, okey, itu tandanya aircon korang tu ada kebocoran. Okey, ada leaking. Okey, kalau ada bocor tapi korang cuma top up gas saja tanpa cari punca bocor tu kat mana, punca leaking tu kat mana, itu namanya membazir duit. Okey, sebab apa? Sebab seminggu dua lagi gas tu akan keluar balik lah dekat ikut lubang yang bocor tadi, ikut tempat yang leaking tadi. Okey, maka masalah korang ni pun takkan pernah selesai. Okey, ibarat korang isi air dalam badan yang berlubang lah. Okay, bayangkan kalau ada sekali top up RM80. Okey, kalau setahun kena 10 kali, dah RM800. Baik, abang pergi beli aircon baru je. Habis tu bang, kenapa aircon saya tak sejuk kalau bukan sebab gas? Okey, selalunya jawapan dia mudah saja. Okey, aircon korang kotor. Okey, filter sumbat, cooling coil dah berlendir, ataupun kipas blower dah penuh habuk. Okey, bila udara tak boleh lalu, bilik memang takkan sejuk. Okey, bukan sebab gas kurang. Okey, cukup sekadar korang buat chemical service ataupun cantik sikit korang buat service overhaul lah. Okey, buka semua. Okey, aircon korang akan sejuk balik macam baru tanpa perlu usik gas pun. Okey, jadi lepas ni kalau ada orang, okey, ada teknisi aircon datang rumah terus nak top up gas tanpa cek kotor ataupun bocor, okey, korang dah tahu jawapan dia apa. Okey, jangan biarkan diri korang kena sembelih hidup-hidup. Okey, dapat ilmu baru hari ni. Kalau bermanfaat, okey, tolong aku like, share dan subscribe aku punya channel Kuri Botak supaya kawan-kawan korang takkan kena tipu juga. Okey, hari ni bukan aku nak tutup rezeki mereka, tapi aku nak korang pun tahu juga. Okey, tak banyak pun tak apa, tahu sikit pun jadilah. Okey, korang boleh jimat korang punya duit daripada korang kena tipu. Okey, jumpa aku lagi di next video. Assalamualaikum, bye bye.